Dan ilmu tu, wa huwa, dan ialah ilmu tu sendiri dia panggil al-anisu fil wahdati. Apa al-anis? Sini panggil apa? Menjinakkan hati. Menjinakkan hati ketika kita berada perseorangan. Kita duduk seorang diri. Kalau orang Jawa kata sendiri, kita duduk sendiri. Mana kita duduk seorang diri. Jadi pada zahir, kalau kita duduk seorang diri, rasa macam mana Khalid? Duduk seorang diri rasa mana? Kalau orang bertanya pakai puas, rasa puas duduk seorang diri. Nak carilah kawan-kawan kan? Ataupun ada lagi lurah bertanya panggil kesik, sunyi. Bertanya panggil tak kesik kau duduk seorang. Bertanya macam itu. Tak kesik kau duduk seorang, kesik. Bila kesik tu dia nak cari kawan tu. Tak boleh duduk seorang tu. Tapi ilmu ini yang menjinakkan hati orang ketika berseorangan. Nampak duduk seorang diri, tapi dia ada kawan dia ramai. Dia buka kitab, tengok ada pelakon. Nak tengok baca begini, ni apa ni, oh ini bagaimana ibarat, buka kitab ni. Adalah apa? Buka kitab. Oi, bukan seorang diri. Tu kata ilmu menjinakkan hati. Tak ada lah rasa apa ni motor sunyi. Zahir nampak sunyi seorang diri, sebenar tidak, ramai kawannya. Contoh daripada juga kita dalam kerja kan. Kita dalam kerja buat kebun contoh kan. Seorang diri lah kita tu. Adanya sini panggil apa? Basah dangan sini panggil apa? Apa dia? Macam pondok kecil panggil begitu. Tu pondok sini dah. Tu pondok. Dalam kebun kita buat pondok kecil, kalau orang petani panggil dangan, basah. Dia panggil gitu. Jadi kita duduk seorang nanak sendiri macam kita, tapi kan sudah tu ambil parit ke menebah ke, ala ni mesin menebah, apa tu pula apa itu bakar situ. Jadi suka hati lebih pada orang ramai. Kita tak? Orang minat ni awak kebun tu. Orang tanya, ada berapa orang? Oh, seorang je. Dia kerja apa orang? Seorang je. Pada zahir seorang buat kerja, tapi suka minat dia tu kan. Tengok pokok tu seronok dengan pokok durian tu, pokok rambutan dan pokok-pokok, suka seronok. Macam kawan ramai. Tu bandingan lah. Tu makna kata ilmu tu sendiri al-anis dia bagi. Yang menjinakkan hati. Tak jadi keliaran, tak ada bahasa liar hati, rasa sunyi, tak, dia seronok. Seolah-olah kawan yang ramai. Tu ilmu.